Saya baru sahaja membeli sepasang gunting pemotong dahan yang boleh dipanjangkan tengah virus sekarang ni dan hari ini saya nak buat ulasan sebenar. Adakah ianya benar-benar berbaloi seperti yang diiklankan? Pertama sekali, gunting ni diperbuat daripada keluli aloes klima dengan bilah yang sangat tajam. Saya cuba potong dahan hampir 3 ni pun tak perlu guna banyak tenaga. Potongannya sangat lancar dan langsung tak tersekat seperti gunting lama saya. Apa yang paling saya suka adalah rekaan boleh dipanjangkan sehingga 3 meter, jadi saya boleh cantas dahan setinggi 5-6 meter sambil berdiri di tanah je, tak payah panjat tangga atau pokok. Bagi saya sebagai seorang wanita, ini sangat memudahkan sebab tak perlu minta tolong orang lain. Penggunaannya sangat senang, hanya laraskan panjang pemegang ikut keperluan dan tekan pemegang untuk potong. Pemegangnya juga dilapisi bahan anti gelincir sangat selesa dan stabil semasa digunakan. Jujur cakap, ini salah satu alat berkebun paling berbaloi yang pernah saya beli. Dulu nak cantas pokok kena ambil masa berjam-jam. Sekarang cuma perlu beberapa minit je. Sekarang produk ni tengah diskaun 70% untuk 99 pelanggan terawal sahaja. Lepas tu harga akan kembali asal. Siap dengan penghantaran percuma ke seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Kalau anda tengah cari alat untuk cantas pokok yang selamat dan mudah digunakan, cepat-cepatlah beli sekarang sebelum kehabisan promosi. Tekan butang beli sekarang bawah video untuk buat pesanan, jangan lepaskan peluang ni.